Interview bersama Haji Abdul Latif. Event ini tentang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Abdul Latif Abdullah daripada Director Pengarah untuk Olympia Division untuk Chartered Institute International Hajj Umrah. Tapi pada hari ini saya berada di Builders Environment Innovation Leadership Development Excellence Resilience and Sustainability. Pada hari ini yang mana kita ada event untuk forum dan juga untuk malam gala. Jadi itu sajalah tujuan saya memberitahu pada hari ini. Harapan untuk event ini? Di dalam majlis ini kita kumpulkan specialist dan juga teknologis dalam builders industry untuk menjana dan membawa Malaysia ke arah lebih mampan, sejahtera dan berteknologi tinggi. Apa yang special tentang event ini? Kenapa special? Anda perlu hadir di sini kerana 4 launching yang akan kita buat oleh Menteri Kejaraya untuk majlis ini. Dan kalau nak tahu tu boleh datang ke majlis ini di Bangi Avenue Convention Center, yang mana pada malam ini, pada pagi harinya kita ada forum bersama teknologis, expert dan pakar-pakar dalam bidang industri, dan pada malamnya kita memberi nomination untuk mereka-mereka yang telah berjaya dalam industri builders ini. Kita mengiktiraf business excellent industry award celebrating excellence in infrastructure and nation building.